Ada. Bang, kenapa ni bang? Ada. Oh, aku sakit lah. Sakit kenapa pula? Aku ingat aku gastrik ah. Aku dah 3 hari MC ni kau tu. Dengan buasi lagi. Aduh. Tak apalah macam ni. Abang tu kedai Habib tak? Habib mana? Alah Habib Pak Arab tu. Pak Arab. Ha. Oh, tahu. Jom bang, kita pergi try free. Free? Ha. Free boleh? Jom. Ada. Masuk bang. Ada. Kat dalam tu abang ada madu tu bang. Oh. Ada. Terkentur mat. Masya Allah abang, kenapa ni abang? Ni Habib. Kawan I ni sakit perut. Tapi jalan pula yang teruk. Sakit perut. Sakit. Ada buasi lagi. Asyik kentut. Buasi, sakit, gastrik, masalah bersistem berhadaman, apa-apa bang. Aduh. Perut sakit, bahu pula sakit ni. Tak apa bang, abang kuat abang. Kita ada madu yang terbaik untuk abang. Oh, madu baru tu. Memang baru. Nama dia madu taza abang. Madu taza abang ini, Masya Allah. Ambil 1 sudu. Untuk gastrik, memang terbaik abang. Oh, lepas tu abang, memang rasa dia memang sedap. Try 1 sudu abang. Bismillah. Ni free ke? Memang free untuk abang. Bismillah. 1 sudu bagi 1 sudu sebelum tidur abang. Memang terbaik abang. Untuk masalah sistem berhadaman, untuk usus kita, memang Masya Allah. Madu yang terbaik, yang taza, yang dari Rusia Habib. Ada gastrik boleh ke? Gastrik terbaik. Buasir memang Masya Allah. Mujarab abang. Testimoni penuh abang. Sebelum nak beli sekarang saya tunjuk testimoni. Faham. Okey, nanti aku try. Bayar abang, bayar. Abang, kita makan dulu. Kalau dah okey baru kita bayar. Tak takutlah abang, kita rumah belakang ni je. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita dapat customer macam ini, kita balik kampung tahu Puteri.